paling best, yang paling unik yang nasi kerabu yang Cik Ke ni adalah sambanyok. Sambanyok ni adalah yang lain daripada yang lain sebab resipi dia dari turun-temurun lah. Okey, lepas tu ada kita buat ikan dengan ulaman campur dengan ulaman kampung. Itu yang the best. Harga pun mulai pada RM3. RM3 adalah kita tak nasi, tak nyo, ikan dengan ulam sahaja. Okey, yang RM5 adalah kita tak bahan nyo, ikan, sayur dengan itu budu-budu miso lah. Lepas tu yang RM8 kita tak yang madu, nasi dengan sama-sama set dia lah. Okey, 15 tu yang ada 3 kambing bakar, lemak dengan daging. So, daging bakar. Dia ada 3 tu kan salah satu? Salah satu untuk 15. Oh, okey. Kalau untuk add on kena kambing tambah dengan lemak. Kalau nak lemak saja tambah RM5 untuk 500. 50 gram. 50 gram. 50 gram. Lagi? Sudah. Ni nasi apa ni? Asal mana bunyi macam bukan orang Kedah? Terengganu. Batu Buruk. Batu Buruk. Batu Buruk. Ya. Mau mana? Ni asal sebelah Nur lah semua. Ini semua resipi main pada sana. Ya, belah Nur. Terima kasih Ana. Sama. Nak buka. Okay.